Kalau menyebabkan kita tengah jalan tu jadi tidak tenang, tidak molek, gapo, tak boleh. Tapi kalau kita yakin dan kes itu bukan kes besar, kes kecil, bolehlah lagu tu. Tapi kalau kes besar, tak boleh main-main. Hak kata tengah jalan ni, kalau kes itu kes tidak besar. Ataupun kalau Nabi SAW, yang mana dia yakin dia tidak terpengaruh dengan apa-apa keadaan sekeliling gapo. Tapi kita mungkin dalam keadaan kesibukan, berbeza pendapat kita. Kalau nak kira dalam keadaan tenang, mungkin gitu. Kalau seseorang pemerintah ataupun hakim, seorang alim tu, kalau dia berbeza, dia berasa berbeza keadaan tu, dia tak boleh bagi. Misalnya kadang-kadang dalam telefon rajin juga, kadang orang telefon dia tanya kita masalah, kita yang sakit perut nak pergi jam, jawab tak apa molek, tak apa nak dah, dia tak tahu cerita kita. Jadi boleh jadi kita jawapan kita tu tidak berapa kemah. Yang moleknya kadang-kadang tu kita royak nanti dulu, sebentar kita jawab esok kau, ataupun lagi kita dalam keadaan tergesa-gesa, kita nak pergi ke mana ke, ataupun kita nak pergi ke bilik air ke, tak boleh lagi lah ni, kena royak. Jangan sampai jadi orang keliru dengan pendapat kita. Ataupun kalau hakim lebih-lebih lagi lah, dia memutuskan. Misalnya kalau orang tu tanya, lepas tu kalau saya kata lagu ni jatuh dah, kau tolak ni, misalnya dia tanya, jatuh dah, boleh pun nak royak lagu tu. Tidak kata nanti kena dalam sidang khusus, mahkamah tu bersidang juru benar, tentu kata arah nak royak je benda lagu tu je, tak padan. Jadi hak benda kira lagu tu hak kecil tu boleh tengah jalan, tak apa. Gitu maksudnya. Asalkan dia tu hakim, asalkan dia tu memang hakim. Kalau dia tidak hakim tak boleh. Kalau dia tidak hakim. Tapi kes-kes yang kecil-kecil, kalau yang melibatkan kena ada saksi, kena ada tugas ni, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh buat keputusan selalu. Kes itu kes individu, dia sendiri, bukan berkait dengan orang lain. Kalau berkait dengan orang lain, dia kena dengar pihak lawan dia tu nak kata mana dulu. Tu kena mahkamah. Jadi Imam Bukhari nak cerita sini, kadang-kadang kepincangan berlaku, kesilapan berlaku, ketidakadilan berlaku. Kerana apa? Kerana hakim ataupun kerana orang alim dia bagi tak kena tempat dia. Dia buat keputusan tu tak kena tempat dia. Dia buat mudah-mudah. Mudah-mudah ni kalau benda lagu mana, benda hak boleh mudah, boleh lah. Tapi kalau benda hak kena payah, tak boleh buat mudah-mudah. Kalau menyebabkan jadi huru-hara, jadi tidak puas hati orang, jadi berkelahi, tak boleh. Itu sebab kita. Jadi kita kena molek lah. Kita kena jaga molek. Mungkin pemerintah yang tertinggi dia boleh buat keputusan. Hakim ni masalah ni pun masalah khilaf lagi ni. Ulama ni kata begini, ulama ni kata tak boleh langsung, kecuali kalau dengan izin pemerintah tertinggi. Hak ni kata kalau kes kecil-kecil boleh. Hak ni kata tak kira kes apa pun tak boleh kalau tengah jalan lagu tu. Hak ni pula kata kes gapo pun boleh. Ada juga macam-macam. Jadi dalam keadaan banyak pendapat gini, sekiranya undang-undang Islam itu berjalan, pemerintah yang tertinggi dia boleh pilih hak mana. Dalam hak banyak-banyak kita nak pakai hak mana. Kalau dia kata dia nak ambil hakim, baru sah keputusan dia tu sebagai seorang hakim apabila dia duduk dalam mahkamah. Di luar tak boleh. Sebab di luar ni ada kemungkinan orang perah huguk dia ke apa macam-macam. Terutama kalau kes besar-besar macam mana. Lebih baik mana dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Dia boleh buat keputusan gitu. Dia boleh pilih mana-mana pendapat. Boleh. Ini semua dilakukan untuk kebaikan lah, semuanya untuk kebaikan. Dan dia kena jaga molek benda-benda ni. Jadi pemerintah ni bukan orang politik saja, bukan gubernur, bukan khalifah, bukan menteri saja, tidak. Tetapi hakim-hakim juga termasuk di dalam pemerintah juga. Begitu juga apa dia ni, mufti, orang alim juga termasuk dalam pemerintah juga. Jadi dia kena fikir molek kalau dia nak buat apa-apa. Dia nak bagi keputusan apa-apa tu, dia kena fikir molek. Biar puas hati molek. Jangan sampai jadi teraniaya mana-mana pihak. Lepas pada tu tak apalah. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia berkata
ketika saya dengan Nabi SAW keluar daripada masjid, ada seorang bertemu dengan kami dekat pintu masjid. Dia berkata, wahai Rasulullah, bila kiamat? Jadi pada hak ni tanya ni bukan masalah mahkamah ke apa masalah. Ni dunia tak ada ditanya ni. Tapi pasal apa? Pasal Nabi tu kan dia ni ada jawatan sebagai hakim pun ada, jawatan sebagai mufti pun ada. Jadi ada berlaku pada dia. Jadi kalau tanya dia tu sebagai apa pun masuk berlaku. Dengan sebab itu Imam Bukhari boleh ambil. Ni kalau kita nak buat dalil daripada ni qada. Maknanya tapi daripada seorang hakim lah baru boleh jadi qada tu. Kalau ifta fatwa misalnya daripada mufti ataupun orang yang layak. Kalau daripada orang yang tak layak tak boleh. Ni pun tanya tentang akhirat, tentang kiamat, tentang orang yang layak. Siapa dia? Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, gapo dia kamu cadang untuk kiamat tu nya. Yang tanya-tanya tu. Dia pun, orang tu pun rasa rendah dirilah, hina dirilah dia. Pasal apa? Nabi tanya cadang. Cadang ni mestilah banyak kira-kiranya. Jadi aku cadang gapo? Dia pun mula mikirlah sendiri. Kemudian dia kata, tak adalah saya ni cadang banyak berupa puasa, sembahyang, sedekah tu tak ada. Saya ni cuma kasih kepada Allah dan Rasul. Tu ya dia. Nak kata sembahyang, puasa banyak tak ada. Sedekah boleh jadi dia sesat. Ada kata tak ada cadang banyak. Tetapi saya kasih kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kata, tengah-tengah jalan, tidak kata nak tanya masalah ni kena duduk cokoh molek atas kursi gini baru boleh. Tidak. Jadi orang alim ni kita tanya belajar dia royak tu, kalau dia orang mahir sungguh kita boleh pakai dia. Tidak nanti kata dalam majlis khusus. Tidak. Berkenaan dengan agama ni besar lah. Berkenaan dengan agama ni. Dia jawab gitu, tidak kata nanti semula ketika saya duduk tengah-tengah duduk mengajar molek tu, ketika tu lah baru tanya. Tidak. Dan tidak kata kedeku ilmu. Kalau tanya seorang-seorang tak boleh. Tanya ramai-ramai baru boleh. Tidak lagu tu. Kalau dia kata boleh-boleh, tak apa. Gitu di sini Imam Bukhari buat kesimpulan qada. Padahal qada mana adanya, tak ada dalil qada. Tetapi kan Nabi SAW itu sebagai hakim, dan banyak kita tengok dalam hadis yang lain orang tanya berkenaan dengan kes. Inilah kes harta ke gapo. Nabi SAW tidak duduk dalam mahkamah gapo, tidak duduk dalam masjid, tengah jalan gitu ya. Dia royak. Orang pakai dah. Begitu juga di sini Imam Bukhari buat kesimpulan sendirilah, dia istinbat. Bubuh dalam tajuk dia tu qada. Padahal qada tak ada di sini. Dan kalau nak kata fatwa pun, ini bukan jenis fatwa ni. Fatwa ni jenis lain. Tetapi kenapa Imam Bukhari buat dalam tajuk tu padahal dalam isi hadis ni tak ada? Itu cara Bukhari. Dia kira kan Nabi SAW tu segala-gala jawatan ada pada dia. Dan sahabat-sahabat tanya dia, tidak ada dalam majlis khusus di mana-mana pun. Ini dari satu segi mudah. Mudah ni ada kalanya molek, ada kalanya mudah ni tak molek. Ada kalanya mudah sangat. Kalau kita ni sudah tidak ada fitnah, sudah tidak ada gapo sama pahad dah, tahu dah orang ni orang molek. Sebab orang sampai gitulah nak menikah padan boleh. Nikah ada wali, ada saksi boleh lah. Tidak nanti duduk sela dalam masjid molek. Ini nanti lagu tu tak sah ke? Sah dah nikah. Tidak nanti tulis surat gapo ni. Tidak nanti lagu tu dengan ada gambar gitu gini. Itu masalah urusanlah masalah pentadbiran. Untuk melicinkan urusan pentadbiran ada baiknya, banyaklah kebaikannya. Tapi kalau nak kira hak asal, gitu. Dengan sebab itu kita kena ingat asal tu mudah agama. Jangan sampai kita buat agama sampai jadi payah, sampai jadi orang jadi mecok. Kerana benda-benda gitu. Jangan sampai gitu. Walaupun ada kebaikan dia tu, tapi jangan lebih-lebih. Bila-bila kena beringat, ingat asal. Ingat asal. Memanglah ada kelebihan dia, ada kebaikan dia, tidak dinafikan. Tetapi hak asal tu pun kena ingat. Di sini hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak semesti seseorang itu jadi ahli syurga, masuk dalam syurga yang istimewa, jadi orang baik di sisi Allah SWT pada pandangan Nabi SAW kerana dia semaya puasa semata-mata. Tidak. Tidak. Asalkan cukup hak asas, cukup dah, sudah orang tu boleh jadi lebih baik daripada orang lain sekiranya hati dia tu baik.
Dan kemuncaknya hak baik hati ni hak paling baiknya ke dia.